Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang saya hormati, Dif kehormat, para guru, seterusnya hadirin yang saya muliakan. Dahulu, peperangan berlaku di medan tempur. Hari ini, peperangan berlaku di hujung jari. Hanya dengan satu sentuhan pada skrin telefon, berita boleh tersebar ke seluruh negara. Hanya dengan satu hantaran, masyarakat boleh bersatu atau berpecah. Persoalannya, apakah benteng yang mampu melindungi Malaysia daripada ancaman perpecahan dalam era digital ini? Jawapannya bukanlah kecanggihan teknologi, bukan juga kemajuan ekonomi. Jawapannya ialah penghayatan terhadap rukun negara, khususnya prinsip keluhuran perlembagaan. Hadirin yang dihormati, Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang yang tertinggi negara. Ia menjadi asas kepada pentadbiran negara, menjamin hak rakyat, memelihara institusi raja berperlembagaan dan memastikan setiap rakyat hidup dalam suasana aman serta harmoni. Namun, cabaran pada hari ini bukan lagi penjajahan kuasa asing. Cabaran kita ialah penjajahan maklumat. Setiap hari kita berdepan dengan berita palsu, fitnah, video yang dimanipulasi, akaun palsu dan ujaran kebencian. Ada yang berkongsi tanpa menyemak. Ada yang menghukum tanpa memahami. Malah ada yang sanggup menghina individu atau institusi negara demi meraih perhatian. Jika keadaan ini berterusan, apakah yang akan berlaku? Kepercayaan akan musnah, perpaduan akan retak dan akhirnya keamanan negara akan tergugat. Sidang hadirin sekalian, di sinilah pentingnya kita menghayati kelima-lima prinsip rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan mendidik kita supaya sentiasa berpegang kepada nilai kebenaran dan kejujuran. Agama mengajar kita bahawa menyebarkan fitnah, menipu dan mengaibkan orang lain ialah perbuatan yang salah. Jika setiap rakyat menghayati prinsip ini, ruang digital akan menjadi lebih beretika dan beradab. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara pula mengingatkan kita bahawa kecintaan terhadap negara bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang pada bulan Ogos. Kesetiaan sebenar ialah mempertahankan keharmonian negara, menjaga nama baik Malaysia dan tidak menjadi penyebar kebencian yang boleh merosakkan perpaduan. Yang ketiga, prinsip keluhuran perlembagaan menuntut kita menghormati perlembagaan sebagai asas kehidupan bernegara. Setiap hak datang bersama tanggungjawab. Kebebasan bersuara bukan bererti kebebasan menghina. Kebebasan berkongsi maklumat bukan lesen untuk menyebarkan berita palsu. Sebaliknya, setiap tindakan kita mestilah berpaksikan undang-undang dan nilai kemanusiaan. Keempat, prinsip kedaulatan undang-undang pula memastikan bahawa setiap individu bertanggungjawab terhadap perbuatannya, sama ada di alam nyata atau alam maya. Setiap tindakan mempunyai implikasi. Oleh itu, kita perlu menggunakan media sosial secara berhemah dan sentiasa mematuhi undang-undang negara. Akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan menjadi benteng kepada keharmonian masyarakat. Dalam dunia yang semakin pantas, adab tidak boleh dipinggirkan. Kata-kata yang sopan mampu menyatukan masyarakat, manakala kata-kata yang kasar boleh memecah belahkan sebuah negara. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda, kita tidak mampu mengawal semua kandungan di media sosial.
Namun, kita mampu mengawal diri sendiri. Kitalah generasi yang perlu berani berkata tidak kepada fitnah. Kitalah generasi yang perlu memilih fakta berbanding sensasi. Kitalah generasi yang perlu menjadikan perpaduan sebagai keutamaan, bukannya perpecahan. Marilah kita menjadi rakyat yang berfikir sebelum berkongsi, menyemak sebelum mempercayai, dan menghormati sebelum mengkritik. Itulah ciri masyarakat yang benar-benar menghayati rukun negara. Hadirin sekalian, Malaysia bukan dibina oleh satu kaum, satu agama atau satu budaya. Malaysia dibina atas semangat saling menghormati, saling mempercayai dan saling mempertahankan antara satu sama lain. Semangat inilah yang dipelihara oleh Perlembagaan Persekutuan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya meninggalkan satu renungan. Jika teknologi menjadi alat yang menghubungkan manusia, maka perlembagaan ialah panduan yang memastikan hubungan itu kekal harmoni. Jika media sosial menjadi suara rakyat, maka rukun negara ialah hati nurani yang membimbing suara tersebut agar sentiasa berlandaskan nilai, adab dan tanggungjawab. Marilah kita menjadikan rukun negara sebagai amalan, bukan sekadar hafalan. Jadikan keluhuran perlembagaan sebagai benteng perpaduan, kedaulatan undang-undang sebagai jaminan keadilan, kesopanan dan kesusilaan sebagai budaya. Kesetiaan kepada raja dan negara sebagai lambang patriotisme serta kepercayaan kepada Tuhan sebagai asas pembentukan insan yang berintegriti. Sesungguhnya, dalam era digital yang penuh cabaran, perpaduan tidak akan lahir daripada teknologi semata-mata, tetapi daripada rakyat yang memahami perlembagaan, menghayati rukun negara dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap tindakan. Sekian, terima kasih.